Okay, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita tengok okay, ni kereta dah hidup okay, RPM bawah 1. Okay, tapi ada peliknya. Okay, ni baru start dah ni, temperature baru 36 ni. Okay, tapi untuk bateri itu 12.5. Okay, sekarang ni 12.5 ni sebenarnya dia rosak ni, rosak alternator je ni. Okay, bila dah rosak alternator, kawan pun belilah siap-siap, standby, beli siap-siap alternator Wira. Ok, bila kawan dah siap-siap beli alternator ni, kawan pun tengoklah nak cabut alternator bawah ni. Sekali dah, cuba tengok ni apa ni geng. Cuba tengok apa ni geng. Benda lah ni je puncanya. Hai ya. Kalau tahu tak keluar 200 nak beli. Nak beli. Ini modal pergi bengkel, pergi hardware. Baru berapa je ni beli ni. Baru RM2 je boleh skru ni. Beli skru dengan wasi RM2 pun tak sampai. Ni korang beli RM4.5 lah. Sebab ada benda lain lagi, projek lain lagi nak buat ni, dengan wasi banyak-banyak ni. Benda lah ni je. Ok, sekejap lagi ni kawan nak proses. Kita cuba pasang balik, tengok macam mana. Yang bersambung tadi. Oh, nampaknya walaupun benda tu tercabut tadi tu, tapi memang confirm lah alternator rosak. Ini alternator HM ni boleh lah berapa tahun pakai 4 tahun 2020 5 tahun juga lah 2020. Itu yang baru ni. Tapi ni biasalah beli online kan, dia cakap original, tapi rasanya bukan original lah, mungkin China punya lah. Tadi kita dah start. Ok, ni sekarang ni 14. Dia punya bateri tu 14 volt. Baru dah dia ngecas. Okay, so kita biarkan dulu 15 minit. 14.1 14. Dia tengah mengecas ni. Kalau macam tadi 12 itu dia tak ada mengecas langsung. Itu memang pakai kuasa bateri je tu. Ni bila 14 baru dia mengecas lah. Dia mengecas balik bateri tu. Habis hitam-hitam wah. Inilah kerja pomen. Bergelumang dengan minyak hitam. Mana tak hitam? Okey, adjust. Tak apa, batu je ni bawah ni. Cek ada je. Itu dia senang. Tadi kita dah cuba pasang dia punya untuk tarik bel tu, tapi cover daripada situ kan, tanggal kan. Tapi bila kita dah buat tadi masih tak mengecas lagi, so alang-alang tu masih buka, tukar je lah terus alternatornya. Itu pun tak ketat lagi. Kita ketat lagi. Ini kita try dulu. Kan nanti dah ketatkan semua. Tak hidup. Satu lagi kerja. Itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih.